Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Di dekat saya ni ada satu barang, barang yang kami beli pada Shopee, iaitu rak buku. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini dia rak buku. Bengkok sikit. Dia terbengkok sikit kan, tapi tak apalah, masih lagi okey lah, taklah teruk sangat. Macam ni risiko beli barang online ni salah satu risiko dia lah. Kalau tak puas hati, kita boleh return balik lah. Bagi saya, setakat sikit-sikit ni saya terima, tak ada masalah lah. Okey, pegang, kakak pegang. Kemudian yang kedua, ni dia punya level dia lah. 3, 4. Jadi ada 4. Ada 4. Okey, ada 4 level. Jadi kita letak dulu. Kemudian dalam kotak ni tengok ya. Yang ni dia punya batang tiang dia lah kan. Ini kita akan sambung lagi. Ni lah batang tiang. Kemudian yang ni ini kat atas sekali. Ini kat atas sekali ya, dia punya roof. Jadi atas ni kita boleh letak lagi barang-barang lain. Alright, jom kita pasang. Keluarkan semua. Okey. Tak tengok apa lagi dia ni. Itu dia ada dia punya ni. Apa ni? Kaki dia. Tapak dia ada 4. Okey. Kemudian dia ada roda. Dia bagi roda. Roda nak pasang tak? Jadi pilihan lah nak pasang kat sini. Kalau tak nak pasang roda macam ni boleh lah. Boleh je kan. Tapi kalau nak pasang roda pun lagi okey. Roda ni mudah untuk kita ubah lokasi rak buku kita ni. Okey, kemudian dia bagi juga kat sini. Pasang? Ada penyangkut. Tu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 penyangkut nah. Ini penyangkut ni boleh sangkut tai ke, sangkut apa-apa yang boleh disangkut lah. Yang lama. Ini hak lama. Ini kecil kan. Ini besar sikit. Simpan balik. Boleh sangkut beg tangan, apa-apa sajalah yang kita sangkut. Jom, macam mana nak pasang? Let's go. Okey, kakak Zulekha akan pasang dia punya tiang dahulu. Mudah je nak pasang. Tengok, ada lubang dekat dia punya bekas, ataupun kita panggil dia punya ni lah, kontainer ni ada lubang. Okey, dia bagi ada 4. Di lubang ni kita masuk tiang lah. Okey, keempat-empat dia. Lepas tu kita cantumkan. Cantumkan sehingga atas roof dia lah. Alright. Kalau tengok tiang batang ni dia tak ada, sama je. Kedua-dua arah, side ni dengan side ni sama saiz, bermakna boleh pasang mana-mana lah. Okey, ada setengah tu dia macam ada takat sikit kan, saiz yang berlainan. Macam ni dia tak ada saiz, jadi kita boleh pasang lah area mana boleh. Boleh. Pijak lah boleh. Jangan pijak pun tak kuat, jangan kuat sangat lagi. Pecah sangat. Okey, satu. Dia dah rapat. Kalau ketat tu rapat lah, sebab dia cangkat je. Nampak tak? Dia punya ni cangkat je. Jadi kalau kita tekan dah sampai tak boleh tekan tu, biasanya dah sampai takat dia lah. Jangan tekan kuat sangat, nanti patah. Boleh. Mana dia? Okey. Sebelah ni. Alright kah, settle. Boleh? Okey. Kemudian tengok di sebelah bawah, bahagian bawah. Okey, dia ada lubang juga kan. Yang ni yang kita cantum. Kita cantum di atas macam ni.
Jadi tengok dia punya lubang. Lagi sama. Lepas tu tak apa, dia nak cakap tak apa. Kita tekan je. Tekan je macam tu. Alright. Pasang rak buku. Sat adik, sat. Jaga muka. Kena duduk. Jangan berdiri. Duduk. Sebab kalau berdiri takut kena muka. Duduk macam ni. Duduk. Duduk tekan je. Duduk tekan. Mana tengok. Tak payah dah tekak tak. Macam tu. Duduk tekan. Jangan berdiri. Takut terkena muka lagi. Boleh. Ya. Pusing. Macam tu. Okey, kakak ejak. Ni. Mana ejak? Tak boleh nak on ni. Aduh. Ejak. Masuk. Aduh. Okay. Dia balik ni. Benda ni. Kan? Sini. Kita bagi sambal lah dengan depan semua. Okey. Wah, ni tepi. He's on. Wah, ni. Wah. Okay. Bawah sampai ke atas dah okey. Sekarang ni kita nak pasang ni punya roda. Balik kan? Lagi bubuh lagi pasang roda tu. Kat dulu. Penyangkut lagi. Roda ni. Sat, buka. Balik. Mai. Kena pasang dia punya kaki ni dulu. Kaki ni dulu. Pasang kaki dekat sini. Ambil. Pasang. Bagi pasang situ. Dekat sini. Ni satu lagi jatuh. Sini. Boleh pasang dulu. Boleh nak roda dulu pun boleh. Mana? Adik dan okey punya. Ni roda ni kita tekan. Letak sikit. Boleh. Okey. Kita pasang roda. Okey. Last. Alright, siap. Okey, pusingkan. Terbalikkan. Selesai. Rak buku. Tu dia tinggi. Sat letak sana dulu. Tengok. Tinggi. Kan? Betul. Pegang. Saya dulu. Ni pusing. Wow. 1, 2, 3, 4 dan atas sekali pun boleh letak barang. Nampak? Okey. Tinggi. Siap. Okey, penyangkut boleh letak apa-apa. Dia bagi penyangkut sekali tu. Ni salah. Ada 5 kan? Dia bagi 5. 3 3. sebelah Wani. 2 lagi sebelah kakak. Yang lama. Sangkut. Okey, sangkut. Kain. Okey, kat atas ni boleh letak apa-apa lah. Derang juga. Selesai. Itulah dia cara kita unboxing dan juga kita pasang rak buku. Ni sebenarnya bukan buku sajalah. Multi purpose lah. Okey, bukan sekadar buku, kita nak letak barang-barang lain pun boleh. Jadi untuk anda yang berminat, kalau nak beli rak macam kami ni, boleh check out link di dalam video dan juga di dalam video description. Okay, terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedek Mai. Assalamualaikum. Bye. Kakak tak bye-bye pun. Bye-bye. Siap dah rak. Lagi simpan buku dekat dalam rak.